Tuan-tuan dan puan-puan, um, saya join Public Goal 16 tahun yang lalu, pada tahun 2010. Pada tahun 2010, 2 tahun sebelum saya join Public Goal, saya dah mula educate masyarakat tentang keuangan di blog saya muhamadzulkifli.com. Dan blog tersebut saya masih menulis. Tahun ni dah masuk tahun yang ke-18. Pada tahun 2008, saya belum lagi kaya. Tetapi saya seorang anak muda yang baru sahaja bebas hutang pada tahun 2007. Umur 27 tahun, saya zero hutang. Beberapa tahun sebelum tu, saya mulakan kerjaya sebagai seorang accountant pada umur saya 23 tahun. Okay. Mula saja kerja, dah ada 3 hutang. Hutang saya anak kelahiran Johor, belajar diploma, dapat loan Yayasan Pelajaran Johor. Ambil degree, buat lagi loan PTPTN. Isteri saya belajar, ambil loan PTPTN. Tamat sahaja belajar, saya dah ada 3 hutang yang saya kena bayar. Itu normal sekarang kan? Normal. Bila berumah tangga, nak beli kereta, buat loan lagi, hutang lagi. Nak beli komputer, tak ada duit, buat personal loan, hutang lagi. Ada 5 hutang. Okay. Baru beberapa tahun bekerja, hutang. Sebahagian besar income, bayar hutang. Jadi, pada waktu tu, tuan-puan, saya hidup dalam keadaan miskin. Miskin di bandar. Miskin di Kuala Lumpur. B40. Miskin. Bekerja setahun dapat kenaikan gaji RM50. Ada masa RM100. Saya bekerja sebagai accountant selama 11 tahun. Dalam 11 tahun saya bekerja, jarang-jarang dapat kenaikan gaji lebih RM200. Okay. Kami anak ramai. Setiap setahun setengah, 2 tahun dapat baby baru. Setahun setengah, 2 tahun dapat baby baru. Sebab kami merancang nak ada anak sekurang-kurangnya 7 orang. Merancang Ramai orang cakap orang anak ramai sebab dia tak merancang. Tak, kami memang merancang anak 7 minimum. Dapat rezeki 8, alhamdulillah. Isteri 1 kat depan ni. Saya nak cerita ialah tentang tekanan keuangan. Bertambah anak maksudnya bertambah komitmen keuangan. Kenaikan gaji kecil. Jadi macam mana saya nak keluar daripada masalah keuangan? Tekanan keuangan pada tu waktu tu saya fikir kalau macam mana sebagai saya bekerja makan gaji nak dapat ekstra RM10 pada bulan tu. Macam mana nak dapat ekstra RM10 pun saya tak ada idea tuan-puan. Nak dapat ekstra RM10. Simpanan tak ada. Tak cukup duit untuk menyimpan. Siapa yang beli buku saya, buku misi bebas hutang ada dijual di belakang, saya tulis pengalaman saya, simpanan pertama saya ialah RM20 sebulan. Memang tak ada duit. Tapi bila saya baca buku kewangan, okey. Macam bila masa saya nampak jalan keluar ni, setelah saya baca buku keuangan yang pertama dalam hidup saya, bertajuk Jutawan dari Planet Jupiter, yang ditulis oleh Tuan Azizi Ali, pakar keuangan nombor 1 Malaysia. Pada satu hari, kawan saya ajak saya keluar. Saya tak ada kereta tuan-tuan. Saya tak ada kereta, hanya ada motosikal saja. Kawan saya ajak, dia ada kereta. Hujung minggu dia ajak, Zul free tak nak ajak keluar? Dia jemput naik kereta. Orang tak ada kereta, tiba-tiba orang jemput nak naik kereta ni rasa best sangat tuan-tuan. So saya dengan isteri saya ikutlah. Ya, kita pergi 2 tempat saja. Satu, kedai komputer dekat Loyat Plaza, KL tu. Yang kedua, dekat Jalan Tuanku Abdul Rahman. Dekat situ ada kedai buku, Pustaka Minerva. Dulu saya ingat macam tak ada lagi. Kita tak kenal lagi MPH ke Popular, semua kita tak kenal. Tapi kita selalu pergi kedai buku tu. Okay. Di kedai tu, buku tu lah saya jumpa buku bertajuk
jutawan dari planet Jupiter. Saya rasa menarik sangat. Satu, cerita tentang jutawan. Lepas tu planet Jupiter. Planet mana ni sebenarnya? Saya rasa luar biasa. Saya baca, saya rasa menarik buku ni. Saya baca, tuan-tuan. Bila saya baca, barulah saya sedar rupanya walaupun saya student accounting, perakaunan, walaupun saya accountant, rupanya saya tidak ada ilmu macam mana nak mengurus keuangan peribadi.